Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pagi ni kita ada nak tukar PA system yang baru. Jadi barang telah disiap ni kan. Kita nak tukar PA system yang baru supaya lebih cantik dan lebih sedap lagi kita punya surau kita, insya-Allah. Kita akan update lah lepas ni. Macam mana dia punya kedengaran speaker PA system yang baru ni. Jadi ada 3 orang. Alat-alat banyak nampak alat-alat tu. Banyak box ni. Tu dia. Pakciknya apa hanya menguruskan PA system. Barang macam nak buat satu masjid tau. Satu masjid pakcik nam. Jadi barang ni ibarat latan semua ni. Ini kita guna untuk mic imam kita pakai, mic qasidah, mic azan. Ni yang lama. Ini PA system yang lama. Mixer yang lama kena tukar yang baru nanti. Ni yang baru ni. Kali dengan box semua untuk tak mixer. Lepas tu dia punya speaker, PA system. Kan. Tengok tak lagi bila buka kita tengok macam mana punya gambaran ni dalam. Okey, barang-barang persiapan untuk nak buat ni, insya-Allah. Ni lepas buat ni kita tengok macam mana kedengaran dia, qasidah dia, apa bunyi dia ni. Dengan pack apa semua. Tu. Masing-masing pakai ambil bahagian. Ada buat speaker apa semua. Apa kotak mixer ni. InsyaAllah kita nak bunyi baru. Mana dia punya apa ni speaker. Tu speaker. Kita cabut dah. Okey. InsyaAllah nanti kita simpan. Nak cabut tu agak susah sikit. Okay, speaker luak ni dia nama AG Ni bagian luak kiri kanan. Dalam ni 4 biji ni, luak dalam 2, dekat luak 2. Yang dalam dia nama dinamik ni kita akan pindah pi belakang ni. Tu letak sana tu, kita letak ujung ni tu. Lepas tu yang lagi 2 tak belah sana tu belah umpan. Kita letak ke kanan untuk menghadap ke depan. Jadi yang dalam, jadi yang luak kita buat baru, kita punya engine ni. Yang luak ni kiri kanan, kita buat yang baru ni. Dah siap bunyi, kita tengok macam mana dia punya kedengaran dia, speaker yang baru ni, yang telah setting. InsyaAllah. Jadi insyaAllah barang semua ni Pak Jaafar yang handle. Kan. Jadi kalau siapa-siapa yang nak pasang PA system di surau ke, di masjid ke, di dewan ke, di mana-mana ke, untuk program luar ataupun dalam, boleh nak guna perkhidmatan ataupun nak guna apa Pakcik Jaafar punya setting, boleh. Sekarang ni buat masalah ni Pakcik Jaafar ni dia guna perkhidmatan untuk setting masjid, surau, dapat speaker masjid, surau, dewan. Jadi semua boleh. Untuk studio pun boleh. Kan. Pejabat ni dah ada kedai. Dia ada tim semua. Pejabat pun dah duduk dalam bidang speaker ni, PA system ni berapa lama pakcik? 30 apa? 38 tahun dah. Jadi orang kenal dah pejabat ni. Mana satu Malaysia, mana sebab pasal ni main belah utara dah. Perak, Kedah, Perlis, Penang. Jadi kalau luar pada tu boleh bincang. InsyaAllah nanti lepas ni kita tengok macam mana cara setting ke semuanya speaker nanti, tengok macam mana. Kalau kita puas hati, nanti saya akan letakkan nombor telefon Pak Jaafar ni di dalam ruang komen di bawah, insyaAllah. Bantuan daripada pelajar untuk lap PA system ni, apa speaker dia. Untuk sebelum kita pasang dekat dinding ni kan. Kita minta koyum. Koyum okey koyum lap dia bersih sikit. Kita pasang dekat dalam surau ni. Kita ubah tempat. Tengok pula buka dia punya box untuk letak apa mixer. Abang dah tengok buka tu. Tengok macam mana dia dalam dia. Cantik sikit lah, kemas sikit. Ada kunci apa. Kira setting tu kira tu kunci je no. Jadi budak-budak tak boleh nak buka lah. Mereka duduk main pulang sini, dia berselerak ni. Dengar. InsyaAllah kita ada kunci apa.
Okey sikit. Ni abang kita tengah duk sapu-sapu apa. Lap. InsyaAllah kita akan letak di tengah ni. Tutup tingkap ni. Kan cantik sikit kan. Tengok setting. Ambil depan. Ambil dulu. Pakai skru ni lah. Ni skru dia. Buka tu. Roda-roda tu. Kat dinding. Yang ni lah, apa ni? Dia tekan lah. Jadi kita akan tembak. Itu dia pasang lah. Kita tembak dekat dekat body, dekat cover tingkap. Kan duit je. Duit je tengok tepok. Okey, jadi kita dah check dah. Nah ni dia tak bunyi ni sebagai luak. Jadi abang ni dia tukar daripada standby lah yang tak bunyi tu. Tengok memang baru. Hak dia semua bunyi ni, hak lain semua bunyi. Bapak biji semua bunyi. Mana nak suruh ni? Nak boleh kita apa? Ni kita kopi nak pergi. Rapat pergi tu. Kan dah bincang nak tak ke mana ni. Ujung tu lah. Abang ni bagai pasang ni nak tak apa paik-paik tu. Siap ambil dia siap lah. Kita tukar yang baru. Tu hak lama terbakar. Tukar yang baru. Hak lama tu yang baru. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو المضل لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى